الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kutipan derma terus berjalan. Petugas boleh bertemu dengan semua hadirin dan hadirat, para peserta himpunan malam ini. Kita menyumbang dengan kadar keupayaan yang ada kepada kita sebagai menyahut seruan daripada pengurusi majlis yang telah melancarkan kutipan tadi. Sila teruskan. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustazul Hasmi Osman, yang di-Petua PAS Kawasan Kubang Pasu, yang berhormat Profesor Dr. Haim Hilman Abdullah, Timbalan yang di-Petua PAS Kawasan, Adun Jitra, Exco Kerajaan Negeri, yang juga ahli jawatan kuasa PAS Pusat, Al-Fadhil Saudara Syarizan Maksir, Naib yang di-Petua PAS Kawasan, Ashabul Fadilah, Ketua-Ketua Dewan, Ulama Pemuda Muslimat, As-Sabiqun dan di HPP. Secara khusus Saudara BK Kumaresan, Ketua di HPP PAS Pusat, yang kebetulan kita di negeri Kedah, Ketua di HPP ada Kedah, Ketua Pemuda Pusat ada Kedah, Ketua Dewan Ulama Pusat ada di Kedah. Kebetulan. Seluruh sah pimpinan di semua peringkat, khususnya pengarah Jabatan Pilihan Raya, juga pengarah-pengarah DUN, ketua-ketua UDM, peserta himpunan pelancaran jentera, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur pada Allah malam ini kita dapat bertemu di Kubang Pasu. Saya melihat sudah hampir keseluruhan dewan-dewan peringkat negeri, kawasan-kawasan seluruh negeri Kedah melancarkan jentera dan mengadakan himpunan demi himpunan untuk mengukuhkan saf dan bagi memastikan tekad keazaman kita untuk bekerja dengan sebaik mungkin dapat dijalan dan digerakkan. Dan kemuncaknya insya-Allah kita akan berhimpun pada 12 hari bulan 6 ini di Komplek PAS Kedah. Tuan-tuan bersedia lagi ni? Sungguh kau bersedia? Cara jawab ni kemah juga. Tapi saya duk tengok laporan petang tadi, tak apa kemah lagi jentera dengan Bukit Kayu Hitam ni. Setakat ni yang nampak pendaftaran paling tinggi ialah di Dun Tokai, diikuti dengan Tanjung Dawai, Alok Mengkudu. Ini dun-dun yang agak baik lah. Jadi Tokai saja setakat hari ini sudah hampir 1,000 orang yang daftar. Semalam saya di Pendang, saya sebut dan rakamkan penghargaan lah kepada orang Pendang. Cuma saya kata hak daftar ni dia ada satu tugas lagi. Tugas dia kena pi. Kalau daftar tak pi tak jadi.
Pasal kalau dia daftar ramai, kita tengok beribu, tapi dia tak hadir, himpunan pun tak jadi. Kita nak daftar dan kita nak hadir. Jadi sekali lagi, saya nak tanya tuan-tuan, orang Kubang Pasu 12 bulan bersedia atau tidak? Nak pi ke tak? Alhamdulillah. Jadi walaupun tak daftar dia abang nak pi, tu kita berasa lapang dah. InsyaAllah. Target kita 30,000. 30,000. Kalau kita nak letak purata mudah, satu kawasan kena 2,000. Jadi Kubang Pasu akan hantar 2,000 petugas jentera pilihan raya yang berkumpul di Komplek PAS Kedah 12 bulan nanti. Saya duk tengok, insya-Allah saya yakin. Kita sebut Jerlun, Kubang Pasu, Padang Terap, turun Pokok Sena, balik Mai Alus Tak, Kuala Kedah dan seluruh kawasan-kawasan yang berada di Tanah Besar, kita yakin 2,000 petugas sebagaimana yang ditetapkan insya-Allah akan hadir dalam berbagai bentuk. Anak muda ada konvoi. Mereka akan bergerak lebih awal. Muslimin muslimat akan hadir dalam berbagai bentuk. Ada yang naik motor, ada yang berkenderaan kereta, ada yang akan sewa bas. Semua ini untuk mencukupkan jumlah yang kita letak sebagai sasaran. Cuma sikit masalah yang ada kepada rakan-rakan kita petugas di Langkawi. 2,000 orang Langkawi kalau dia nak main, agak-agak berapa biji ferry mereka nak kena sewa. Jadi ada sikit kekangan kepada rakan-rakan kita di sana. Tapi saya tengok Don Kuah dan juga Air Hangat kekal mendaftar untuk hadir dengan jumlah yang baik. Satu jumlah yang kita tengok, kita rasa baik jumlah ni. Jadi ada keinginan, kemahuan, tekad, kesungguhan mereka untuk hadir. Yang sudah tentu mereka lebih susah daripada kita. Tapi nak boleh capai 2,000 dari kawasan Langkawi mungkin agak sukar. Maka hak tak cukup Langkawi itu, kita bedak seorang sikit termasuk orang Kubang Pasu. Boleh tak? Alhamdulillah. Nampak jawab hak nak tepung Langkawi itu lebih kemas daripada hak awal tadi lagi. Jadi ini tuan-tuan harapan kita. Kalau orang tanya, mungkin ditanya kepada kita apa perlu? Himpunan di peringkat kawasan, himpunan di peringkat dewan, himpunan di peringkat negeri, pelancaran jentera pilihan raya. Keperluannya ialah di sinilah kita mengukuhkan tekad. Tajdid, memperbaharui tekad untuk kita bekerja dengan kuat, untuk kita memberi khidmat yang terbaik, untuk kita menyusun saf, untuk kita bekerja dengan bersungguh. Kerana kalau kita duduk sorang-sorang, kita rasa lemah. Duduk sorang-sorang, baca medsos. Tengok isu tu, tengok isu ni, orang keriting, orang sindia, orang perli, kita rasa lemah. Tapi bila hadir di dataran Kubang Pasu ini, kita rasa sikit semangat. Bukan kita seorang, ramai bersama dengan kita. Dan saya sangat yakin, bila kita berhimpun di Komplek PAS Negeri Kedah dengan jumlah kehadiran lebih daripada 30,000 akan membangkitkan semangat dan kesungguhan kesediaan kita untuk bekerja. Pasal apa? Bukan kita seorang, ramai yang akan bekerja. InsyaAllah. Ini kesungguhan kita menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, wajahidu fillahi haqqa jihadih.
Allah Ta'ala kata berjihadlah pada jalan Allah. Kamu tumpahkan keupayaan, berikan segala kemampuan, haqqa jihadih, dengan bersungguh-sungguh. Bukan sambil lewa, bukan dalam keadaan leka, tapi bersungguh-sungguh. Dan bersungguh-sungguh inilah yang membuahkan hasil perjuangan yang panjang. Tuan-tuan, orang dulu berjuang bersungguh untuk bebaskan tanah air kita dari dijajah. Penjajah bersilih ganti. Portugis, Belanda, Jepun, orang putih, Siam masuk ke tanah air kita ni. Termasuk kita di Kedah. Generasi yang lalu dipimpin oleh alim ulama, gerakkan kesedaran, bangkitkan semangat. Akhirnya bangsa kita, umat kita berjuang habis-habisan memerdekakan negara ini. 1957 kita dapat kecapi nikmat kemerdekaan. Daripada perjuangan yang panjang, yang sudah tentu perjuangan itu adalah perjuangan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh. Kita selalu baca kisah kalau alim ulama yang turun untuk berjuang bersama. Sebut Syekh Abdul Samad Palembang. Syekh Abdul Samad Palembang turun berjuang, berjihad untuk memerdekakan tanah air ini. Ini satu tok guru yang mengarang kitab tasawuf. Setengah orang baca kitab-kitab tasawuf, dia merasakan bahawa ilmu tasawuf ni bagi penekanan soal zikir, soal penyucian jiwa. Tapi kita nak sebut bahawa sejarah hebat dilakar dalam dunia perjuangan ini. Bagaimana alim ulama tidak sekadar berada di atas jadah, tidak sekadar berada di dalam bilik-bilik khalwah, tetapi mereka keluar ke medan, mereka berjihad bersungguh-sungguh, bebaskan tanah air ini daripada penjajahan. Cuma hari ini tuan-tuan sayang, selepas merdeka, tahun demi tahun berlaku perpecahan demi perpecahan di kalangan orang Melayu Islam. Pecah tak tahu berapa banyak lah. Kalau bercakap dari sudut parti politik, tentu boleh bilang sendiri. Lah orang Melayu ada berapa parti. Ni ada pecah lagi. Terbit bersama pula. Bersamamu. Dan nak terbit apa lagi kita tak tahu. Kita banyak berpecah. Perpecahan melemahkan. Akhirnya satu kebimbangan di hadapan kita. Apa nak jadi kepada tanah air ini? Apa nak jadi kepada anak bangsa ini? Apa nak jadi kepada agama ini? Maka sebab itu pilihan raya umum yang ke-16 adalah pilihan raya umum yang sangat penting. Pilihan raya umum yang menentukan apa akan berlaku kepada masa depan negara kita dari sudut bangsa dan dari sudut agama. Ini besar. Bukan kerja main-main. Orang dulu tumpah darah, orang dulu beri segala keupayaan tenaga, mereka habiskan banyak masa mereka untuk dapat tanah air ini. Hari ini kalau kita leka, kita lalai, kita alpa, kita terus berpecah, akibatnya sangat berat. Sebab tu tuan-tuan pas mengambil suatu pendekatan berjiwa besar. Kita tak pernah berhenti menyeru. Mai, kita pakat bina penyatuan. Mai kita bina kesatuan. Penyatuan ummah, perpaduan ummah, kesatuan ummah. Atas apa nama? Tahaluf, ta'awun. Kita bina. Kita berlapang dada. Memang tuan-tuan tak mudah mengurus.
Tak mudah. Sebab tu sekarang orang banyak bertanya, apa jadi kepada Perikatan Nasional? Macam mana PAS dengan Bersatu? Terus terang kita sebut, kita sangat kasih dan sayang kepada hubungan yang dibina. Kasih dan sayang di atas perpaduan yang kita bina. Keutuhan, kekuatan yang membuahkan hasil yang besar. Kita tak pernah bina sejarah kejayaan, membina kejayaan menang di Dun Jitera. Tapi 2023 kita boleh menang di sini. Kita boleh angkat Yang Berhormat Profesor kita sebagai adun. Dikenali secara umum. Menzahirkan keupayaan. Mengurus dan menarik pelabur-pelabur luar masuk. Ini kejayaan kita. Kejayaan bersama. Sebut bersama payah lah. Saya daripada parti bersama pula. Cuma nak gambarkan tuan-tuan, kejayaan itu diperolehi hasil daripada apa? Persahabatan, gabungan, kerjasama. Tapi kita terpaksa zahirkanlah kesedihan. Kita pun tak tahu tuan-tuan apa jadi kepada rakan kita. Saya ingat, kita segal nak sebut secara terbuka, tapi benda yang dimaklumi umum. Krisis berlaku kepada rakan kita Bersatu. Akhir dari bersatu jadi berdua. Jadi dua. Tak cukup dengan itu. Berlaku pemecatan dan berlaku pergantungan. Ada kena pecat, ada kena gantung. Sampai ahli parlimen dipecat, digantung, sehingga berbaki tinggal 6 orang. Dari kalangan rakan kita. Tuan-tuan bayang, nak boleh capai kemenangan, ni jentera ni. Nak boleh menang di Kubang Pasu. Nak boleh menang di Bukit Kayu Hitam. Inilah orang yang bekerja. Sebab tu kita sebut, kita cukup sayang. Cuma kita pelik. Hak di peringkat pusat-pusat lah. Hak di peringkat kita di Kedah. Tiba-tiba 3 orang. 2 dipecat. Dan 1 digantung. Hak pecat ni pula tuan-tuan melibat kami, saya di Al-Ustaz. Suka menanti. Dun suka menanti sama macam Dun Jitera. Dun yang kita tak pernah menang. Dia suka menanti ada satu lokaliti. Kalau sebut UDM, Unit Daerah Mengundi Taman Wira. Sebut tuan-tuan Taman Wira, kita tahu. Masuk saja peti undi Taman Wira ke tempat penjumlahan undi. Confirm. Siapa masuk dari kalangan kita, kita tak boleh menang. Tapi kali ini rakyat bagi sokongan padu pada kita. Kita menang besar. Kemenangan ini membuahkan kejayaan. Kita menang juga di kerusi Al-Ustaz. Pun kita tak pernah menang. Suka menanti yang begitu sukar untuk kita menang. Bila menang, adunnya diberi tanggungjawab sebagai exco kerajaan negeri. Bersama dengan Yang Berhormat Prof kita. Sama-sama bekerja, sama-sama berbincang, sama-sama bermesyuarat. Tiba-tiba dipecat. Apa rasa orang Al-Ustaz? Ini tuan-tuan sebagai satu contoh. Saya diamanah oleh jamaah. Bertanding dan ditakdirkan menang di Pokok Senar. Nak boleh menang di Parlimen Pokok Senar, 3 dun. Sokongan padu dari Bukit Lada, Bukit Pinang dan Derga. Pilihan Raya 2018. Kita menang dah di Bukit Lada. Kita menang dah di Bukit Pinang. Tapi bila masuk peti undi Derga,
kita kalah 5,000 undi. Bukan mudah, tuan. DAP menguasai kerusi derga. Lama mana DAP menguasai kerusi derga? Mereka bertapak di situ. Tapi dengan kekuatan, gabungan, kerjasama, Perikatan Nasional, alhamdulillah kita mencapai kejayaan besar, kemenangan besar, termasuk Don Derga. Satu-satu Don yang dikuasai oleh DAP, seluruh negara yang berjaya kita rampas Don Derga. Adonnya bekerja dengan baik. Orang muda, segak, buat kerja cukup baik. Adon ini kena gantung. Tuan-tuan, kita bayang. Macam mana perasaan jentera? Ni malam ni saya sebut, bukan kita nak mengukit, tapi saya nak gambarkan bagaimana rasa jentera. Kita sama bekerja. RM2 jangan tanya. Pantang berjumpa, kampit derma berjalan. Kita ni. Tak cukup dengan waktu kita berjumpa. Tabung derma, bawa letak di rumah. Bangkit pagi duk tengok satu tabung cawangan. Nombor 2 tabung UDM. Nombor 3 tabung DUN. JPRD. Nombor 4 tabung sekolah Seriti. Kita tengok 4 tabung duk susun. Nak buh hak mana pagi-pagi. Ni tuan-tuan kesungguhan kita. Ada hari kita tak ada apa nak bubuh. Allah, kita pun pendapatan sederhana. Hak dua ada cukup-cukup makan. Akhirnya teringat hadis Nabi. Senyum pun sedekah. Kita pun senyum kat tabung. Ini, tuan-tuan, bila kita sebut pengorbanan, kesungguhan dari sudut duit ringgit, dari sudut tenaga, dari sudut masa, habis-habisan. Orang PAS ni, dia berkorban. Kalau dan dia bagi, dia tak kira dia bagi segala apa hak dia boleh bagi. Saya terkenang almarhum Ustaz Fadil. Dalam satu cerita, ceramah dia bercerita berkenaan dengan satu orang. Bila mai pilihan raya, dia nak jadi jentera pilihan raya, dia nak bantu untuk memastikan ada bahan kempen dalam kampung dia. Nak bagi ada bendera berkibar. Zaman tu zaman Bukit Raya, Don Bukit Raya. Bendera tak macam hari ni mudah. Tentu hadir kita bagi bendera. Kita boleh dapat dengan mudah mai di markas. Bendera dicetak, banyak dijual. Mudah hari ni. Waktu tu bendera tak ada. Ustaz Fadil kata ahli kita yang seorang ni dia nak pastikan di kampung dia ada bendera. Habis tak ada. Di rumah dia ada sekeping berkibar. Apa dia buat? Dia masuk dalam rumah, dia cari kain yang berwarna hijau yang sesuai untuk jadi bendera PAS. Segala baju kain hadut lipat dalam almari dia tengok, tak ada. Pergi tengok di penyedai hadut sidai kot tepi-tepi dinding, tak ada. Akhirnya dia kesan di atas lembek tempat tidur anak dia ada satu kain selimut warna hijau yang boleh buat bendera. Tapi tu selimut anak dia. Kalau dia ambil itu anak tak ada selimut. Kalau kekal sebagai selimut dalam kampung tak ada bendera. Akhir Ustaz Fadil kata, ahli kita yang seorang ni, jentera kita hak seorang ni, dia ambil tuan-tuan kain selimut anak ni, dia kerat dua. Separuh dia simpan untuk anak. Nak buat selimut. Ya, kita kenang tuan-tuan zaman susah. Zaman lah kain banyak di rumah. Zaman tu kain selimut susah. Tuala pun pakai share ikut dan begitu saja. Dengan adik-beradik. Tapi hari ni tuan-tuan nak banding dengan waktu tu. Sangat jauh beza. Kain selimut ini, dia potong dua, separuh tinggal ke anak buat selimut. Separuh lagi akan dijadikan bendera. Cari kain putih.
Cari talam, buat bulat, potong. Jahit sendiri. Tuan, ini perjuangan. Ini ahli pah. Yang dikatakan jihad, yang dikatakan pengorbanan, tak ada tolak banding. Dia bagi habis apa yang dia miliki. Akhir dia berjaya siapkan satu bendera. Tuan-tuan, bendera pada kain selimut kalau pacak betul pakai tak berkibar lah, bendera tu berat. Pacak bagi condong. Dalam kampung dia ada satu bendera, logo PAS. Satu kebanggaan bagi dia. Dia rasa mulia, dia rasa izzah. Tu Bukit Raya. Hak menang zaman daripada Tuan-Tuan Haji Ismail Kasim. Menang zaman Ustaz Fadil. Kekal menang zaman Datuk Taulan. Menang sampai hari ini zaman Dr. Hayati. Tu ahli-ahlinya. Sebab tu kalau orang tanya apa nilai, apa jasa, apa keperluan jentera, kita jawab ni lah. Bukan main-main. Perjuangan, pengorbanan yang luar biasa. Sebab tu satu-satu kemenangan nilainya sangat tinggi, kita sangat jaga, kita sangat hargai. Siapa yang menang pegang satu kerusi, dia pegang satu amanah. Amanah kepada jamaah, dia ada bai'ah. Kalau dia khianat, dia akan diambil tindakan. Sebab tu tentu ada orang tanya, PAS menang kerusi di Perlis. Kita dapat 9. Selama duk pilihan raya, paling tinggi 2. Kerap 1. Sanglang, sanglang, sanglang. Hak itulah selalu. Boleh tambah 1 di Guak Sanji. Kadang balik tinggal sanglang. Tambah 1 Guak Sanji. Allah takdirkan lepas kita dapat 9. Tidak, tapi 9 tentu yang kita perolehi bila berlaku khianat. Tak ikut macam mana yang diarah. Tentu tengok apa PAS pusat. Hentikan keahlian. Ada orang kata, loh sayanglah nak boleh menang susah, tiba-tiba menang buat macam ni. Kita nak gambarkan kita ada prinsip. Menang berprinsip, menjaga parti berprinsip, menjaga kerusi ada prinsip. Kamu mesti patuh, kamu mesti ikut apa yang diarahkan. Kamu langgar, tindakan tegas diambil, tidak ada kompromi. Saya sebut ni tuan-tuan nak gambarkan nilai satu kerusi yang kita menang. Tapi hari ini kerusi yang kita nak susah untuk menang itu mudah saja diambil tindakan begitu. Ya, kita tak campur. Saya bila ditanya bila-bila pun kita akan kata kita tak campur apa yang berlaku kepada rakan kita bersatu. Mungkin ada krisis, ada perbezaan pandangan. Tapi dia duduk dalam satu pasukan. Dia berjiran dengan kita. Bila dia ada masalah, memberi kesan kepada kita. Ini tuan-tuan perkara-perkara yang menyebabkan ada pertimbangan dari PAS pusat. Dan PAS pusat pula dia perlu pertimbang, dia tak pertimbang secara sembrono. Tuan-tuan tengok, bertahap. Dia bincang di peringkat negeri, dia angkat di peringkat pusat. Pusat tuan-tuan bincang, tak cukup di situ. Kita tak boleh semata-mata guna akal. Kita tolak balik kepada Majlis Syura. Majlis Syura tengok dari sudut syarak. Kita berkawan dengan panduan syarak. Apa ayat Quran yang menjadi panduan? Apa hadis Nabi? Apa sirah? Maka untuk menilai semula pun berdasarkan kepada apa pandangan syarak. Ini sudah dilaksanakan oleh Majlis Syura. Dan Majlis Syura pulangkan balik kepada PAS pusat. Satu Malaysia sekarang sedang menanti apa keputusan PAS pusat. Malam ni ada 3 orang yang akan terlibat buat keputusan. Yang berhormat
Profesor Dr. Haim dan juga BK Kumaresan akan terlibat mesyuarat malam besok. Saya yakin tuan-tuan pun duk tunggu apa keputusan. Jadi ada juga dua bisik kat saya. Dia tahu Ustaz duk agak-agak tak ada apa keputusan. Saya kata tak ada. Selagi tidak ada keputusan muktamad, selagi itu ruang untuk berbincang terus dibuka. Terus ke muka pandangan. Terus ke muka hujah. Berilah pandangan. Berilah pendapat. Sampai akhirnya diputuskan. Bila sudah diputuskan, maka pada waktu itu as-sam'u wa ta'ah, dengar dan patuh. Ini tuan-tuan budaya yang sudah berakar umbi dalam jamaah sekian lama yang menyebabkan jamaah ini boleh bertahan sampai ke malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun kita sebut tadi ada sikit perpecahan, ada perbezaan pandangan, ada perbezaan pendekatan, tapi kita kekal menyeru, mai kita pakai bina kesatuan. Sebab tu sehari dua ni kita mula dengar tuan-tuan macam ada seruan supaya kita bangunkan kembali, hidupkan semula muafakat nasional. Muafakat nasional. Membina kesatuan dari kalangan parti-parti Melayu. Khususnya PAS dan UMNO. Tuan kita sebut UMNO ni, kalau kena balik dulu-dulu, tadi yang Muhammad Prof sebut, macam mana berapa puluh tahun UMNO merintah. Kita pun tahu perangai dia macam mana. Kita tahu apa yang berlaku dalam kampung. Tapi muafakat nasional yang berjaya dibentuk sebelum ni, sebelum Perikatan Nasional, telah kembali mendekatkan kita. Dan di kampung-kampung, dalam masyarakat tuan-tuan, berubah. Daripada kita berpecah. Saya orang Pelubang. Perpecahan dahsyat waktu saya kanak-kanak. Tengok macam mana perpecahan. Pecahan soal kenduri kenara. Pakatan kampung. Dan inilah yang berlaku di mana-mana. Tapi selepas muafakat nasional, kita boleh duduk balik. Kita boleh berlapang dada. Kita boleh bermaaf-maafan. Walaupun kita tak nafi, ada dari kalangan kita, dia tak lepas pi. Dia kata, okeylah, pimpinan buat dosa, saya patuhlah. Tapi saya dengan JKK kampung tak lepas pi juga. Dia teringat, tuan-tuan, bagaimana dia ditindas, bagaimana dia dizalimi. Teringat, kita masih kenang. Tapi di depan kita ada benda besar. Apa benda besar depan kita? Nasib Melayu, Islam dan nasib generasi yang akan datang. Nasib tanah air kita. Kita nak sebut tuan-tuan, bahawa negara ini, kalau dia nak stabil, kalau dia nak aman, kalau dia nak sejahtera, tidak ada pilihan melainkan mesti yang menjadi tunggak pemerintahan negara mesti Melayu Islam. Ini kita tegaskan berulang kali. Bukan bermakna bila kita sebut ni kita akan mengenepikan bukan Melayu Islam. Tidak. Bahkan kalau sekiranya Melayu Islam yang berkuasa, paksi kekuasaan itu yang diletakkan Islam di tempat tertinggi, insya Allah kesejahteraan, keadilan kepada apa bangsa yang ada dalam negara ini tidak akan ditindas sama sekali. Tentu tengok atas pentas ni ada Kumaresan. Ada dia nak takut kita? Tak ada takut apa? Dia boleh main duduk dengan kita. Saya tanya Mr. Bala Subramaniam, Ketua DHPP PAS Pusat. Berapa lama Mr. Bala jadi Ketua DHPP? Dia kata 20 tahun. Dia hadir program mesyuarat, dia hadir pemukiman, dia hadir tonton program-program yang dibuat oleh PAS Pusat. Dia seorang-seorang. Kita lain semua Islam. Tak ada takut apa? Pasal Islam ajak kita untuk menghormati. Islam ajak kita untuk saling hormat menghormati. Kasih sayang, tolak ansur, keadilan mesti diberi pada semua. Ini Islam ajak.
Cuma untuk negara kita, oleh kerana ini tanah Melayu yang menjadi tunggak Islam. Kalau kita buat bandingan, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat nak pilih khalifah. Sahabat Ansar orang Madinah, mereka nampak biarlah dari kalangan mereka hak jadi khalifah, pemimpin. Sahabat Muhajirin melihat biarlah dari kalangan Muhajirin, hak mai dari Mekah jadi pemimpin. Ada pandangan kedua melihat, ginilah, Ansar seorang pemimpin, Muhajirin seorang pemimpin. Tak boleh ada dua ketua satu tempat. Satu negara dua pemimpin tak boleh. Mesti satu saja. Tampil Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Saidina Abu Bakar mendidik suatu perkara yang belum difahami lagi pada waktu itu. Apa didikan? Saidina Abu Bakar tegaskan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'immah min Quraisy. Pemimpin yang akan memimpin, yang akan dipatuhi oleh rakyat, yang akan mengurus keperluan rakyat, nisbah kepada kerajaan pimpinan Rasulullah yang sudah wafat untuk nak sambung urus tadbir kerajaan itu. Al-a'immah min Quraisy, pemimpin dari kalangan Quraisy, ini disebut oleh Nabi. Pasal apa? Apa istimewa bangsa Arab Quraisy ini? Apa istimewa kabilah ni? Istimewa tak istimewa satu surah. Li'ila fi Quraisy. Allah cerita, sebut secara khusus. Allah pilih nabinya dari kalangan Quraisy. Menggambarkan Quraisy satu kabilah, satu kelompok manusia dari kalangan kabilah-kabilah Arab, tapi dia paling berpengaruh. Untuk kestabilan sebuah kerajaan di bumi Madinah, tanah Arab, mesti dipilih yang paling berpengaruh. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar yang menggantikan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah yang pertama. Cuba tengok tuan. Rasulullah tunjuk, sahabat laksanakan. Ibnu Khaldun, seorang ulama, ilmu kemasyarakatan, ilmu ketatanegaraan, dia huraikan. Hadis Nabi al-a'immah min Quraisy memberi isyarat pemimpin yang terbaik di satu tempat ialah yang paling berpengaruh. Kelompok yang paling berpengaruh. Maka kita tegaskan pada malam ini bahawa Quraisy untuk Malaysia, Quraisy untuk tanah Melayu ini adalah Melayu Islam. Tuan-tuan, ini kita tegas, ini kita nyatakan secara terbuka, bukan untuk menindas, bukan untuk mengenepi ke mana-mana, tapi untuk kestabilan. Maka demi untuk menjaga kestabilan ini, pas berjiwa besar, kita ajak, kita seru, mai kita pakat duduk. Kita fikir, renung untuk masa depan. Maka sebab itu saya simpulkan, pilihan raya umum yang ke-16 sangat penting. Pilihan raya yang berlaku untuk negeri-negeri sangat penting untuk menentukan kuasa. Siapa yang berkuasa, apa nasib Melayu Islam, apa nasib tanah air, dan apa nasib generasi yang akan datang. Ini yang sangat utama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita memburu, mencari, menjajaki, mengusahai kejayaan dan kemenangan, ada syarat-syaratnya. Kemenangan kurniaan Allah. Hak ni mesti menjadi akidah yang kita pegang. Allah ada pesan, wa man nasru illa min indillah, tidak ada kemenangan melainkan dari sisi Allah. Dia tak mai dari kita. Kita hanya usaha, kita ikhtiar. Allah yang menentukan. Kuasa dia boleh bagi pada siapa dia kehendaki, dia boleh tarik daripada siapa yang dia kehendaki. Cuma di sana ada syarat untuk kita capai kejayaan. Syarat paling utama,
daripada semua syarat. Nombor satu, niat, keikhlasan dan ketulusan. Saya peringat diri saya, tuan-tuan sekalian, kita hak bekerja, kita hak nak balik bekerja di UDM, di Cawangan, kita hak nak bekerja di JPRD, kita hak nak bekerja di peringkat JPRP, tuan-tuan hak bekerja bila-bila pun, ini adalah pokok. Innamal a'malu binniyat. Amal dihitung, dikira, dihisap berdasarkan apa yang dimulakan dengan qasad, dengan niatnya. Jadi apa tentu yang kita qasadkan? Kalau kaedah fiqh dia sebut al-umur bimaqasidiha. Al-umur, perkara hak kita berjuang, perkara hak kita nak usaha, perkara hak kita nak berhabis tenaga, bimaqasidiha, apa tujuan? Pernah ditanya kepada Nabi, wahai Rasul, ada orang yang berjuang pada jalan Allah ni kerana nak tunjuk berani, ada kerana nak mencari ghanimah, ada kerana dia nak pertahankan diri, ada kerana itu dan kerana ini. Akhirnya Rasulullah menyebut, yang dikatakan jihad pada jalan Allah, satu saja. Siapa yang berjuang untuk meninggikan kalimah Allah. Litakunu kalimatullahi hiyal ulya. Dia nak angkat kalimah Allah, nak letak pada tempat yang tertinggi. Itu saja tuan-tuan yang dikira pada jalan Allah. Niat kita, hati kita, tekad kita untuk itu. Cuma nak sampai itu panjang. Masa nak boleh sampai itu bukan satu tempoh yang singkat. Alhamdulillah Allah bagi peluang. 2008 almarhum Ustaz Fadil pimpin kita di negeri Kedah. Ustaz Fadil, Ustaz Azizan memimpin kita, dan Ustaz Azizan meletakkan batu-batu asas penting dalam kerajaan. Disambung oleh Datuk Seri Haji Sanusi. 5 tahun zaman Ustaz Azizan, zaman Datuk Seri Sanusi dah masuk 8 tahun yang ke-8. Jadi tuan-tuan, kita tengok, kita sentiasa merenung, kita sentiasa bermuhasabah, kita tengok apa yang kita kena buat, apa yang kita boleh buat dalam ruang yang ada, bidang kuasa yang ada. Semua ni kita tengok. Dalam usaha kita untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kuasa negeri terbatas. Sempadan yang ada sangat kecil berbanding dengan kuasa di peringkat persekutuan. Tapi dalam ruang lingkup kuasa tu, apa hak kita boleh buat? Saya melihat tuan-tuan yang cukup menarik. Bila kita memberi khidmat sebagaimana disebut tadi, kita tidak melihat kepada warna parti politik. Tadi Al-Fadhil Ustaz Zul tanya, macam mana hak beras sejahtera, macam mana khairat kematian, macam mana bantuan awal persekolahan kepada anak-anak nak masuk universiti dan sebagainya. Kita tak tengok warna politik. Prof. Haim bisik dengan saya, kita tak pernah tanya pun parti apa. Jauh berbeza daripada sebelum ni. Hak dulu-dulu tuan-tuan dia cukup ambil kira. Tu yang dia duk marah kat JKK pasal tu. Bukan kata nak dapat bantuan, nak dapat cop, nak dapat tanda tangan pun JKK boleh tiak dia waktu tu. Tapi hari ni tidak ada lagi. InsyaAllah tuan-tuan, benda tu kita jaga. Kita bagi, kita sampaikan kepada yang memerlukan. Maka inilah yang menjadi satu rahsia mengapa negeri kita duduk dalam keadaan baik. Tuan-tuan, ini benda besar. Tidak ada penyelewengan, tidak ada rasuah. Kita jaga dari sudut ketelusan. Dan kita cukup jaga tuan-tuan apa yang agama tak bagi. Sampai ke peringkat renung pi renung mai, satu benda besar yang bertapak puluhan tahun dalam negara. Judi. Premis judi. Tutup. Sifarkan. Kita dicabar. Dibawa ke mahkamah. Mahkamah bagi laluan, bagi ruang. Atas asas undang-undang. Kita bertahan dan mesti besar. Sebut
kita tidak akan izinkan negeri kita ini dibuka semula premis judi. Kita akan pertahan sampai ke Mahkamah Persekutuan. Nak tunjuk tuan-tuan kesungguhan kita. Kalau di Mahkamah Persekutuan, macam mana keputusan nanti? Kita tengok. Kalau hak berlaku sebaliknya, apa pula tindakan yang kita kena ambil? InsyaAllah kita akan terus bekerja. Inilah tuan-tuan perkara-perkara yang sedang berjalan. Usaha untuk mensejahtera, usaha untuk menyelesaikan masalah, usaha untuk beri keadilan, usaha untuk bangunkan negeri, usaha kita tuan-tuan untuk sejahterakan rakyat secara keseluruhan terus berjalan. Dan usaha ini tak boleh terhenti. Nak pastikan ia berterusan, kita nak kena menang untuk pusingan yang berikutnya, pilihan raya umum yang ke-16. Sebab itulah kita gerakkan sekarang jentera pilihan raya bermula daripada sekarang. Mungkin orang rasa masih terlalu awal di peringkat kita Kedah. Kita tak sampai tempoh lagi. Tak sampai lagi. 3 tahun tuan-tuan. Bulan 7, bulan 8 ni baru cukup tempoh 3 tahun. Tapi parlimen dah cukup. Parlimen bila-bila masa boleh dibubarkan. Maka tuan-tuan, kita buat persiapan awal. Mana-mana negeri, mana-mana parlimen, kalau sekiranya terbubar ataupun berlaku kekosongan, kesediaan yang ada pada kita, macam mana kita bersedia jentera, turun ke Sabah, turun. Arahan datang untuk turun ke Johor, saya yakin akan turun. Arahan datang, kita turun Negeri Sembilan, kita akan turun. Cuma Negeri Sembilan ni ada sikit masalah. Sampai hari ni kita pun tak tahu macam mana keadaan pentadbiran. Raja pun jadi 2 dah. Sikit masalah di situ. Kita harap undang-undang boleh selesai. Dan berlaku pembubaran DUN. Jadi ke tak jadi bubar DUN ni? Sah ke tidak bubar ni? Tak apalah tuan-tuan, tu pihak yang berkenaan urus. Tang kita dapat arahan untuk turun bekerja, insya-Allah. Niat kita yang saya sebut tadi. Kita nak tengok tuan-tuan tanah air kita ini dipimpin sebagaimana dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tuan-tuan prasyarat yang utama. Di samping yang lain-lain, hak lain-lain itu sudah banyak disebut. Kesungguhan kita, kesatuan kita, pengorbanan kita, semua tentu masuk menjadi resepi dan menjadi prasyarat kemenangan. Dan ya akhir, ini saya tak tinggal sebagai peringatan pada diri tuan-tuan semua. Jangan tinggal pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin yang hadir malam ni, tuan-tuan orang yang sering dan sentiasa bermunajat pada Allah. Bangkit seorang-seorang tengah malam, merayu, merintih kepada Tuhan. Tolonglah kami. Ada ketika kita pun tak tahulah nak selesai masalah yang berlaku. Ada ketika kita rasa sukar sangat untuk menghadapi dugaan cabaran. Macam-macam bentuk serangan. Tak cukup dengan berfakta, dia mainlah bentuk fitnah. Hak fakta kita mudah jawab, tapi hak fitnah ni kadang sukar. Tak nak boleh tutup fitnah ni, mengambil tempoh beberapa hari. Terpaksa susah payah dan ahli-ahli kita terpaksa menepih fitnah-fitnah ini. Kita sukar. Tapi dalam sukar itu, kita tak pernah langsung berlepas diri dan tak pernah langsung menjauh diri daripada permohonan kita kepada Allah, munajat kita kepada Tuhan. Jadi saya nak mohon tuan-tuan, jasa baik sungguh-sungguh, kita bekerja, kita berkorban, kita berhabis tenaga, kita habis buah fikiran. Ni tuan-tuan ada ni, orang yang akan bekerja di cawangan-cawangan, di UDM. Dalam kita bekerja, jangan tinggal munajat dan permohonan kita kepada Allah. Disitulah tempat bergantung dan disitulah sumber kekuatan kita. InsyaAllah, saya yakin tuan-tuan yang hadir pada malam ini sudah bersiap sedia untuk bekerja, untuk menerima arahan bila-bila masa diberikan, dan kita yakin kita akan mengulangi sejarah
untuk kita menang lagi sekali di Kubang Pasu. InsyaAllah. Boleh ni? Untuk kita menang lagi di Jitra. Untuk kita menang lagi di Bukit Kayu Hitam. Untuk kita kekal kerajaan negeri Kedah. Untuk kita menang lagi di don-don seluruh negeri. Untuk menang di parlimen-parlimen seluruh negeri. Untuk kita sumbang kerusi yang cukup bentuk kerajaan negeri lagi. Untuk kita sumbang kerusi bagi membolehkan kita berada di Putrajaya, insya-Allah. Ini tekad, ini keazaman, ini kesungguhan. Inilah doa permintaan kita kepada Allah. Allah akan perkenan bila kita sudah cukupkan syarat-syarat itu. Maka tuan-tuan, saya rakamkan penghargaan, ucapan tahniah kepada PAS kawasan Kubang Pasu, kepada seluruh jentera yang berkumpul pada malam ini. Akan berkumpul lagi 12 hari bulan nanti. InsyaAllah kita sudah bersiap sedia untuk bekerja. Maka untuk itu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya lancarkan jentera pilihan raya bagi PAS Kubang Pasu, khususnya di Don Jitra dan juga Don Bukit Kayu Hitam dan juga seluruh negeri Kedah. Kita berkumpul nanti 12 hari bulan. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Walillahillah.